Apa yang anda saksikan tadi bukan sekadar suasana bengkel, tetapi realiti sebenar pendidikan Tibet hari ini. Tempat di mana kemahiran dan pengalaman membentuk masa depan pelajar. Jika pembentangan ini bermanfaat kepada anda, saya amat menghargai sokongan anda dengan menekan butang like. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zaharah binti Abdul Hamid dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan membentangkan kajian ini bagi pihak kumpulan penyelidik yang diketuai oleh Dr. Muhammad Zubir Abdul Majid bersama Dr. Fathiah Muhammad Kamaruzaman bertajuk Kajian Literatur Sistematik terhadap Cabaran Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Pengajaran Guru Tibet. Kecerdasan buatan atau AI telah memberi nafas baharu kepada bidang pendidikan Tibet. Statistik menunjukkan bahawa sekitar 70% guru di institusi pendidikan tinggi telah menggunakan AI dalam pengajaran. Ini menunjukkan bahawa AI bukan lagi teknologi masa depan tetapi sudah menjadi sebahagian daripada realiti pendidikan hari ini. Namun, wujud satu jurang yang ketara antara penggunaan AI dengan keupayaan sebenar guru untuk mengintegrasikannya secara berkesan. Tahap kefahaman dan keyakinan guru untuk menggunakan AI dalam konteks pedagogi masih berada pada tahap sederhana. Persoalannya, jika penggunaan semakin meningkat, mengapa pelaksanaannya masih belum benar-benar berkesan di bilik darjah Tibet? Kajian ini bermula dengan satu isu utama iaitu wujud jurang antara minat dan keupayaan guru. Kajian terdahulu menunjukkan bahawa guru menunjukkan minat yang tinggi terhadap AI. Namun, tahap keupayaan sebenar untuk mengintegrasikannya dalam pengajaran masih sederhana. Halangan sebenar dalam konteks Tibet masih belum diterokai secara menyeluruh. Selain itu, fokus kajian terdahulu lebih tertumpu kepada pembangunan aplikasi AI berbanding sokongan profesional kepada guru. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk menganalisis cabaran penerapan AI dalam pengajaran guru Tibet melalui pendekatan kajian literatur sistematik supaya isu sebenar di peringkat pelaksanaan dapat difahami dengan lebih jelas. Bahagian ini menerangkan bagaimana kajian ini dijalankan menggunakan pendekatan kajian literatur sistematik atau SLR berpandukan Rangka Kerja Prisma 2020. Pendekatan ini memastikan setiap artikel dipilih melalui proses yang tersusun, telus dan boleh disemak. Proses kajian bermula dengan penetapan kriteria kelayakan iaitu hanya artikel jurnal berwasit diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026 dalam bahasa Inggeris dan memfokuskan kepada penggunaan kecerdasan buatan dalam pengajaran guru khususnya dalam konteks Tibet. Seterusnya, carian dibuat melalui pangkalan data Scopus dan Web of Science menggunakan kata kunci serta operator boolean. Kemudian, satu proses saringan sistematik dijalankan bagi menapis bahan yang benar-benar relevan. Akhirnya, hanya artikel berkualiti tinggi dipilih untuk dianalisis dan data diuruskan secara teliti termasuk semakan risiko bias bagi memastikan dapatan kajian adalah tepat dan boleh dipercayai. Slide ini memperincikan bagaimana proses saringan dilakukan secara berperingkat untuk memastikan hanya artikel yang benar-benar relevan dipilih. Pencarian awal melalui Scopus dan Web of Science menghasilkan 1,212 artikel. Pada peringkat pertama, artikel yang berulang atau tidak memenuhi kriteria asas disingkirkan. Seterusnya, dokumen yang tinggal disemak berdasarkan tempoh penerbitan, bahasa, bidang kajian dan jenis dokumen. Proses ini menapis bahan kepada 458 artikel yang lebih sesuai.
Semakan diteruskan dengan menilai kandungan secara lebih mendalam sehingga hanya 190 dokumen dikenal pasti sebagai layak. Akhirnya, setelah semakan teks penuh dijalankan, hanya 26 artikel dipilih sebagai dokumen akhir. Proses ini memastikan analisis kajian dibina berdasarkan sumber yang benar-benar relevan, berkualiti dan selari dengan fokus kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa cabaran penerapan kecerdasan buatan dalam pengajaran guru tidak tertumpu kepada satu aspek sahaja, sebaliknya merangkumi beberapa dimensi yang saling berkait. Apabila artikel-artikel ini dikelompokkan mengikut tema, 3 tema utama dikenal pasti berdasarkan kekerapan perbincangan dalam literatur. Tema 1 muncul sebagai yang paling dominan dengan 10 kajian. Ini menunjukkan bahawa isu dalam tema ini adalah yang paling penting dan paling kerap diberi perhatian dalam penyelidikan berkaitan AI dalam pendidikan TVET. Kebanyakan penyelidik melihat tema ini sebagai asas utama kepada keberkesanan penggunaan AI dalam pengajaran. Tema 2 pula merangkumi 8 kajian dan menunjukkan bahawa masih terdapat banyak perbincangan tentang topik ini, namun dalam skop yang lebih terfokus. Tema 3 juga mempunyai 8 kajian seperti tema 2. Ini menunjukkan bahawa masih terdapat ruang untuk penyelidikan lanjut dalam bidang ini, khususnya untuk memahami cabaran atau peluang yang belum banyak dibincangkan oleh pengkaji sebelum ini. Tema pertama menumpukan kepada kompetensi guru dan kesedaran etika. Walaupun ramai guru menunjukkan minat terhadap penggunaan AI, masih wujud jurang pengetahuan, kebimbangan terhadap isu etika seperti integriti akademik, bias algoritma dan hak cipta. Ini menunjukkan bahawa latihan profesional yang terancang bukan sahaja membantu guru meningkatkan kemahiran teknikal tetapi juga penting untuk membina kefahaman tentang isu etika. Tema kedua pula melihat penglibatan pelajar dan pembangunan literasi AI. AI mula digunakan dalam pembelajaran, namun tahap literasi AI pelajar sangat bergantung pada bimbingan guru dan kurikulum yang sesuai. Tema ketiga menekankan peranan sistem sokongan pendidikan. Dapatan menunjukkan bahawa dasar, sokongan institusi, infrastruktur serta bimbingan pelaksanaan masih belum mencukupi, menyebabkan wujud jurang antara polisi dan amalan sebenar di bidik darjah. Secara keseluruhan, ketiga-tiga tema ini menggambarkan bahawa cabaran penerapan AI adalah berkaitan teknologi, faktor manusia dan sistem pendidikan secara menyeluruh. Kajian ini menunjukkan bahawa penerapan AI dalam pengajaran guru TVET melibatkan interaksi yang kompleks antara kompetensi guru, kesedaran etika, penglibatan pelajar dan sistem sokongan pendidikan. Kajian ini mencadangkan satu kerangka konsep penerapan AI beretika dan bersepadu yang merangkumi 4 komponen utama. Pertama, sistem sokongan pendidikan. Kedua, kompetensi dan kesedaran etika guru. Ketiga, penggunaan AI dalam pengajaran. Dan keempat, penglibatan pelajar serta pembangunan literasi AI. Dapatan juga menunjukkan bahawa pendekatan penerapan AI berbeza mengikut konteks. Negara membangun lebih menumpukan kepada latihan dan dasar, manakala negara maju lebih menekankan isu etika dan keberkesanan pedagogi. Sebagai kesimpulan, kajian ini menegaskan bahawa penerapan AI perlu realistik dan berpandukan konteks dan, yang paling penting, pendekatan berfokuskan manusia mesti diutamakan. AI bukan pengganti guru, tetapi alat yang hanya berkesan apabila disokong oleh sistem pendidikan yang kukuh dan guru yang kompeten serta beretika. Sekian, terima kasih.